Hai guys, video kali ini saya berkongsikan cara-cara menghadapi temuduga melalui networking. Yang pertama, persiapan sebelum temuduga. Lakukan research mendalam tentang company tersebut daripada segi misi, visi dan nilai-nilai syarikat mereka. Memahami apa yang syarikat impikan dan bagaimana nilai-nilai mereka seiring dengan matlamat anda yang akan membantu anda untuk menjawab soalan dengan lebih tepat. Kenali produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh company tersebut serta industri yang mereka ceburi. Ini akan menunjukkan anda benar-benar berminat dan berusaha memahami perniagaan mereka. Mengetahui tentang projek terbaru ataupun acara yang dibuat oleh syarikat tersebut. Ini juga akan membantu anda memberikan jawapan yang relevan dalam temuduga. Yang kedua, gunakan hubungan yang dibina melalui networking. Sebutkan bagaimana hubungan dalam rangkaian anda membantu membuka pintu untuk anda temuduga ataupun memberikan anda maklumat penting yang menjadikan anda lebih bersedia. Jika anda telah mendapatkan peluang temuduga melalui networking, gunakan hubungan itu dengan lebih bijak. Sekiranya seseorang dalam rangkaian anda memberikan rujukan ataupun nasihat, sebutkan dengan berhemah dalam temuduga. Contohnya, saya mendapat maklumat ini daripada Encik Ali yang sangat positif mengenai peluang di syarikat ini. Rujuk nasihat ataupun panduan dengan rakan networking mengenai syarikat dan budaya yang mereka adaptasi, terutamanya di mana anda sudah mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan nilai-nilai syarikat tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan diri dengan berlatih sebelum temuduga. Buat latihan temuduga dengan mentor ataupun rakan untuk mempersiapkan diri anda. Lakukan simulasi temuduga bersama teman ataupun mentor yang berpengalaman supaya mereka boleh memberi komen ataupun membantu anda mengatasi kelemahan serta meningkatkan keyakinan diri anda. Persediaan fizikal dan mental juga penting. Pastikan sebelum temuduga anda cukup tidur dan menjaga kesihatan tubuh badan agar lebih bertenaga dan berkeyakinan untuk sesi temuduga. Keyakinan diri bermula daripada persiapan yang baik sebelum temuduga. Pastikan anda cukup rehat dan menjaga penampilan yang segar dan bertenaga juga dapat membantu anda untuk meningkatkan keyakinan diri. Visualisasikan kejayaan anda. Contohnya, anda bayangkan diri anda yang berjaya melalui temuduga. So, dengan teknik visualisasi ini akan dapat memberikan rasangan yang positif kepada diri sendiri untuk menghadapi temuduga dengan lebih yakin. Yang keempat, menghadapi soalan temuduga dengan bijak. Bersedia dengan soalan yang umum. Contohnya, cakap mengenai mengapa anda berminat dengan syarikat itu, bagaimana pengalaman anda mengenai networking anda yang memberi anda kelebihan. Gunakan soalan terbuka untuk menunjukkan pemahaman anda. Semasa temuduga, apabila ditanya tentang kenapa anda berminat dengan pekerjaan ini, hubungkan jawapan anda dengan pengalaman networking. Contohnya, saya tertarik dengan syarikat ini kerana saya telah berhubung dengan beberapa profesional yang bekerja di sini dan mereka memberikan pandangan yang sangat positif mengenai budaya syarikat yang memberi ruang untuk perkembangan kerjaya saya di sini. Hubungkan juga jawapan dengan pengalaman networking. Contohnya, nama rakan saya itu Encik Ali. Saya berkenalan mereka di situ, jadi saya akan dapat ilmu yang banyak melalui company tersebut. Jujur mengenai pengalaman networking. Jika ditanya mengenai bagaimana anda mendapat peluang pekerjaan ini, berterus terang mengenai penggunaan networking tanpa menunjukkan ia secara berlebihan. Cakap secara jujur dan profesional bahawa networking adalah satu cara yang berkesan untuk memahami lebih dalam tentang company tersebut dan bagaimana ia memberi anda peluang. Yang kelima, akhiri temuduga dengan kesan yang positif, iaitu tanya soalan yang membina. Tanyakan tentang peluang perkembangan kerjaya di syarikat tersebut. Di akhir temuduga ini, apakah peluang untuk perkembangan profesional dalam syarikat ini dan bagaimana saya boleh berkolaborasi dengan pasukan untuk mencapai matlamat syarikat. Tunjukkan keinginan untuk terus berhubung. Akhiri temuduga dengan menunjukkan minat untuk terus berhubung dan berkembang bersama syarikat ini.